Bismillahirrahmanirrahim. Salam satu saja, salam tahajud. Ada sesuatu yang mengganggu fikiran aku yang sebenarnya sangat-sangat mengganggu, iaitu kewujudan kajian-kajian yang palsu, yang menyesatkan, yang mengganggu kebenaran, fakta dan kajian-kajian fitan eskatologi dari sudut Quran dan hadis, di mana pengkaji-pengkaji ini kebanyakannya hanyalah content maker. Mereka membuat konten, menjual produk, tetapi mengeluarkan fatwa-fatwa ataupun ajaran-ajaran yang sebenarnya bukan eskatologi, bukan fitan, bukan kajian agama, tapi adalah benda yang mengarut, yang di luar konteks agama, di luar Quran dan hadis, yang menyesatkan umat, sehingga apabila kebenaran datang pun orang jadi pening, jadi confused, dan kebenaran itu pula yang ditolak dan disampahkan, disebabkan orang Melayu ni dia cepat taksub kepada sesuatu benda yang dia pun tak tahu apa-apa. Dia bila first time dia dengar benda tu, dia terus taksub. So kalau ada benda yang betul datang, dia tolak terus. So inilah apa yang berlaku ketika ini, di mana apabila aku keluarkan kajian aku tentang Dajjal, tentang Ya'juj Ma'juj, ramai yang tolak, ramai yang maki hamun aku, yang cakap aku macam disebabkan oleh ada pengikut-pengikut daripada kajian-kajian yang mengarut, yang tidak melandaskan Quran dan hadis. Kononnya Ya'juj Ma'juj ni dekat ais, di luar daripada peta bumi. Bumi ni rata, flat, apa semua. Aku sebenarnya dah terperasan benda ni dah lama, tapi aku cuba untuk macam tak berapa peduli sangat, sebab aku tak tahu benda ni serius sebenarnya. Rupanya benda ni sebenarnya merosakkan pemikiran budak-budak umat. Dan sampai apabila kita bercakap tentang agama, tentang Quran, tentang hadis, tentang ilmu fitan, habis dia rasa macam kita pula yang tak betul. Sedangkan apabila saya bongkar tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Dajjal apa semua ni, ia berdasarkan daripada hadis ataupun Quran, hadis fitan, hadis akhir zaman. Contohnya bila saya buat video tentang Dajjal di Pulau Britain apa semua tu, dia adalah based on hadis Tamim Ad-Dari. Saya kaji Tamim Ad-Dari ni mubalik Kristian. Kalau Kristian ni dia belayar dengan geng-geng, dia pergi mana? Pergi Sepanyol. So, maksudnya bukan pulau tidur di bawah, di atas Arab. Kita selalu fokus di bawah. Dan atas ni dia pergi ke Sepanyol. Dia pergi Sepanyol, dia ribut apa semua, dia start sampai ke Britain apa semua. Jadi dia ada asas di situ. Kajian tu daripada hadis ada asas, yang biara apa semua tu, Stonehenge apa semua, dan kita nanti akan connect. Saya akan connect episod 1, 2, 3 apa semua, baru awak akan nampak kenapa saya cakap Britain. Kerana Britain dah empire yang paling evil sekali di dalam dunia ni. Di situlah wujudnya segala-gala benda. Begitu juga apabila saya buat episod kedua, Ya'juj Ma'juj is based on Quran, surah Al-Kahfi, di mana perjalanan Zulkarnain bertemu dengan Ya'juj Ma'juj dan buat tembok tu, dia mula-mula daripada Arab, dia berjalan ke tengah, naik ke atas, dia pergi ke timur, dia jumpa laut yang gelap, laut hitam yang berlumpur, itulah Black Sea. Black Sea ni di area Turki, di Balkan. Awak tengok peta yang saya letakkan ni. Kemudian dia bergerak ke barat, dia jumpa satu laut di mana ke timur. Tadi ke barat dia jumpa Black Sea, kemudian dia ke timur, dia jumpa Caspian Sea di Iran. Laut Caspian di Iran, Persia, di mana dia melihat matahari terbit. Ini adalah Caspian Sea.
Kemudian dia kembali ke tengah dan dia naik ke atas. Benda ni disebut di dalam Quran, dalam surah Al-Kahf. Dia naik ke atas, dia bertemu kawasan antara dua gunung. Inilah Armenia, Azerbaijan. Kawasan gunung tu ialah banjaran gunung adalah Caucasus Mountain. Di sinilah atas Caucasus Mountain ni adalah Empire Khazar Purba, Yahudi Khazar Ashkenazi. Di sinilah keluarnya Yahudi tu. Caucasus Mountain. Di sinilah tembok tu dibina. Dan nama jurang tembok tu adalah Darien George. Ada. Orang dah kaji. Benda ni berkaitan dengan Quran. Bukan saja-saja teori. So, daripada sinilah keluarnya Ya'juj Ma'juj tu, bangsa Yahudi Khazar yang turun sampai ke Iran, sampai ke Israel, sampai ke Arab Saudi. Jadi Bani Kainuka, saya dah sebut dah benda-benda ni. Dia turun yang ke kiri, yang pergi ke barat, dia masuk ke Turki, dia masuk ke Byzantine, Constantinople, dia terus ke Europe. Dia jadi bangsa-bangsa Yugoslavia, Balkan apa semua ni, Ukraine, Yugoslavia, Hungary. Lepas tu dia terus jadi Jerman, Norway, Sweden apa semua. Lepas tu daripada sini dia orang jadi Viking dan pergi ke Britain. Daripada Britain ni pula dah jadi Ya'juj Ma'juj ni dah jadi orang Britain apa semua, jadi raja apa semua. Dia orang pergi pula menjarah sampai ke Amerika, bunuh semua Indian apa semua, jadi Amerika. This is Ya'juj. Ma'juj ni keturunan-keturunan dia yang dia tinggalkan dan sampailah ke Asia apa semua, China, Mongol, ini semua Ma'juj. Ketua-ketua dia Ya'juj di Eropah, di British, di Israel, di Amerika. So baru dia boleh connect apa yang kering, tasik kering apa semua, benda ni dah berlaku. Dia punya industri, dia punya buat kilang, dia bangunkan itu ni, habis kering kontang semua ke sungai, tasik, sumber-sumber bumi dia orang ambil, petrol apa semua, pokok-pokok dia orang tebang. Dia orang ni merosakkan orang dengan vaksin, dengan makanan, dengan apa. Inilah Ya'juj Ma'juj. Dia bukan raksasa. Tapi apabila kau dapat seorang penglipo lara yang jual produk, yang tiba-tiba keluar pula satu teori, okey, ini saya nak bagi tahu, eskatologi ni dia ada eskatologi Islam yang kajian daripada hadis Quran dan perkara-perkara sejarah, geopolitik apa semua. Dan kedua, dia ada eskatologi barat yang di mana dia orang kaji Bible, Injil dan juga termasuk mitos-mitos seperti mitos-mitos Rom, Egypt, Norway, Nordic, dipanggil Nordic, Norway, Sweden. Inilah keluar cerita Thor, cerita Asgard, apa semua ni, Zeus, apa semua, Greek, Yunani, Nordic. Ini eskatologi barat. Dan ketiga, kepala otak kau tak logik. Ini yang ketiga. Kepala otak kau tak logik. Ini yang ketiga ni yang bahaya ni. Yang dah masuk eskatologi barat, yang masuk kepala otak kau tak logik. Ini yang keluar tiba-tiba flat earth. Yang tiba-tiba ada bumi lepas Antartika, ada planet-planet yang sejajar apa semua, mengarut. Hamparan tu maksudnya, aku nak kau ambil satu bola sekarang atau benda yang warna bulat dan kau ambil satu kain ataupun sapu tangan ataupun kain pelikat ataupun kain tudung, kau letak atas, kau hamparkan kain tu flat kan, hampa. Kau ambil kain tu, kau letak atas bola tu, dia jadi bulat tak? Kau boleh balut tak bola tu dengan kain yang flat tadi? Itulah maksud hamparan. Dia tanah bidang yang dihamparkan di atas bumi yang bulat. Kau tengok bulan bulat, kau tengok matahari bulat. Apa pasal tiba-tiba pula bumi macam pinggan? Apa pasal pula tiba-tiba bumi ini, kalau kau tengok gerhana matahari bulat,
bukannya dia straight macam ni, dia bulat, dia tutup bulan, matahari apa semua. Kau nampak dia punya sphere tu, dia bukan macam pinggan. Kalau tak bayang-bayang kita macam ni, bukan macam ni. So kadang-kadang budak-budak yang tak mengkaji, kepala otak yang banyak baca benda-benda yang Google apa semua ni pun bahaya juga. Dia jadi flat earth apa tu. Flat earth ni tidak ada dalam kajian Islam. Flat earth ni orang barat yang buat. Dia orang yang pandai-pandai create flat earth. Tidak ada flat earth. Bumi tu sphere. Dia macam telur. Hamparan tu maksudnya macam aku cakap tadi, kain tu, tanah laut tu dihamparkan. Kau letak ke atas benda yang bulat, dia boleh tutup. So janganlah mengarut sampai teori Thor, Norway apa semua masuk. Ada Asgard, Jemimia apa semua. Kau baca komik Marvel, sama benda. Asgard, Jemimia apa semua ni, yang ada jambatan menerusi alam apa semua ni dalam cerita Thor. Dia adalah daripada karut-marut daripada mitos Norway, Nordik. Yang kau boleh cakap pula Ya'juj Ma'juj tu tinggal dekat dalam ais apa semua. So kau tak nampak Ya'juj Ma'juj tu sekarang sebenarnya itulah dia, Amerika, Britain, Israel, China, Iran, semua ni Ya'juj Ma'juj. Kita ni pun silap Ya'juj Ma'juj juga. Yang dia sibuk demokrasi, yang tolak apa semua Ya'juj Ma'juj. That's why Ya'juj Ma'juj tu satu makna Muslim 1000 Ya'juj Ma'juj. Takkan tiba-tiba dia keluar. Dia dah beranak pinak. Benda ni dah sebut dalam surah Al-Kahf, dalam surah Al-Anbiya ada sebut pasal Ya'juj Ma'juj. Cuba cek tafsir-tafsir tu, terjemahan tu, kau baru boleh berfikir. Tapi bila keluar yang jenis mengarut-ngarut ni, aku jadi marah. Dan keluar pula lah ada satu, konon bagi aku ayat tulisan ayat Arab. Apa maksud Ya'juj tu daripada bahasa Arab Al-Aj, iaitu kononnya mengelegak apa semua. Ini nak ke arah Ya'juj Ma'juj tu gunung berapi lah, lava gunung berapi. Apa kau mengarut ni? Ya'juj Ma'juj tu manusia yang membuat kerosakan. Dia bukan keluar macam monster bunuh-bunuh orang. Dia daripada dulu dia start keluar je, itulah British apa semua, Israel apa semua, Amerika bunuh Red Indian, British, World War apa semua, tawan sana, berperang sana, berperang semua matahari Caucasian. Inilah Ya'juj Ma'juj. Dia orang ni lah yang berperang, yang merosakkan alam. Dia orang ni lah yang bunuh orang sana sini. So sebenarnya dia orang ni dah ada. Dia orang ni dah juga China, India apa semua. Ya'juj Ma'juj manusia yang membuat kerosakan. China, India, Israel, Iran, semua Ya'juj Ma'juj. Sebab tu dia orang ni Ya'juj Ma'juj ni Yahudi Khazar. Sebab tu nanti keluarnya Dajjal pun balik adalah Dajjal dah memang ada di dalam rata-rata dah, dan last sekali dia keluar balik dekat Isfahan. Sebab keturunan Iran, Isfahan ni, Yahudi Kurdish apa semua ni adalah Yahudi Khazar. Iran, that's why aku cakap Iran, Israel, Amerika ni semua satu geng. Wayang aja semua ni. Dia orang ni jahat, nak mampus. Dia sanggup bunuh-bunuh orang, bunuh negara dia sendiri apa semua. Sebab dia orang ni Yahudi. Sama macam Arab Saudi. Yang Bani Kainuka jadi Saud apa semua ni Yahudi, bukannya keturunan Rasulullah. Kita ni dia tipu gila babi sebenarnya. Tapi itulah, korang lebih percaya kepada benda-benda yang mengarut daripada fakta ataupun Quran ataupun hadis dan kajian yang betul-betul ikut benda betul. Kau mengarut dengar dunia ni flat semua apa semua. Aku tak tahu nak cakap apa lah. Marah pun ada sebenarnya, tapi aku macam asal bodoh sangat. Memang betul lah hadis Nabi cakap akhir zaman kebodohan tu melata. Orang yang bercakap betul, orang yang jujur jadi salah, orang yang salah jadi dijulang-julang.
Sebiji apa semua hadis-hadis akhir zaman tu sedang berlaku sekarang. Merisaukan aku, memarahkan aku, dan aku tak tahu dah macam apa yang aku buat sia-sia lah kalau macam ni. Aku cuba nak bagi orang ilmu, aku cuba nak sedarkan orang. Tapi disebabkan ada ahli-ahli fitan fake dan penlipu-penlipu lara yang menjual produk yang kononnya macam itulah inilah. Dan juga konon-konon Freemason bagi dia 11 juta, 20 juta lah. Apa yang dia pernah fight? Apa yang dia pernah betul-betul bongkar? Dia pernah lawan vaksin ke? Dia pernah lawan Wahabi ke? Dia pernah lawan demokrasi ke? Yang sampai orang nak offer dia 11 juta. Baik bagi 11 juta tu dekat Ustaz ni yang bongkar macam-macam. Baik bagi kat aku yang betul-betul fight vaksin Wahabi apa semua. Yang kononnya macam-macam jenis manusia aku tengok. Dah ada pula satu keluar yang lava pula. Ada pula satu lagi, baru lagi, Dajjal dah mati di sebuah pulau dekat dengan Rusia. Dan Ya'juj Ma'juj pun dah mati lah di dekat tembok dekat Rusia. Apalah. Aduh ya tu. Inilah dia pengaruh vaksin, pengaruh Google, pengaruh yang macam-macam. Aku tak tahu nak cakap. Selamat. Salam subuh.